Minggu depan dah nak raya. Apa kata raya tahun ni kita buat kelainan sikit. Kita tukar duit raya anak pada tahun ini menjadi emas logam-logam bernilai aset emas pula. Macam mana kita nak buat? Mari saya terangkan. Tuan-puan tahu ke tak, sekarang ini dengan public gold, kanak-kanak pun boleh menabung emas. Dengan akaun emas Gap Junior, tuan-puan boleh menabung emas untuk anak-anak tuan-puan sedikit demi sedikit sehinggalah tuan-puan dapat keluarkan emas-emas fizikal seperti yang ada dalam tangan saya ini, gold bar ataupun dinar macam ni. Buka akaun emas untuk anak-anak ni percuma sahaja, tak kena bayaran langsung. Bahkan tuan-puan boleh mula dulu buka sekarang, barulah lepas raya nanti tak kalut. Setelah ada akaun emas Gap Junior untuk anak-anak tuan-puan, tuan-puan boleh menabung kat dalam tu sedikit demi sedikit, segram demi segram. Sebab apa? Emas ni semakin lama nilai dia akan semakin naik. Emas yang ada dalam tangan saya ini, dulu saya beli baru berharga RM180 segram. Pada hari ini, nilainya telah pun meningkat kepada RM470 segram, tuan-puan. Jadi, kalau tuan-puan tak simpan hari ini, di masa hadapan, tuan-puan akan kerugian. Sebab apa? Tuan-puan tak tukar siap-siap duit raya anak-anak itu menjadi aset-aset emas logam bernilai seperti ini. Alah, kalau tak tukar duit raya jadi emas siap-siap, nanti tuan-puan akan terguna dan juga terbelanja guna duit anak-anak daripada terbazir ataupun terbocor duit anak tersebut membeli benda yang entah apa-apa. Lebih baiklah tuan-puan tukar siap-siap menjadi emas logam bernilai seperti ini. Mana tahu nanti apabila mereka dah besar, naik darjah 1, naik tingkatan 1, emas pada masa tu saya jamin bukan lagi 470 tuan-puan, 500, mungkin 600 per gram. Kalau tuan-puan simpan sekarang, tuan-puan juga akan untung nanti. Jadi macam mana nak mula, tuan-puan boleh tengok saja pin video di profil saya 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas untuk anak-anak. Kita jumpa esok dalam next video. Assalamualaikum.